Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali. Pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya maksud ikhlas? Bunyinya macam simple, tapi konsep ni, dalam betul maksudnya. Hari ni kita nak cuba fahamkan benda ni, tapi bukan cara yang bosan tau. Kita akan ikut satu cerita ringkas tentang seorang budak lelaki bernama Adam. Jom kita tengok macam mana konsep yang besar ni sebenarnya boleh je kita hidupkan dalam rutin harian kita. Okey, jom kita mulakan. Bahagian pertama, kata-kata hikmah seorang ayah. Kisah kita ni bermula dengan seorang budak yang penuh dengan soalan dan seorang ayah yang sangat bijaksana. Satu perbualan ringkas antara mereka berdua ni, inilah yang akan buka mata kita tentang satu perkataan yang selalu sangat kita dengar. Kenalkan, inilah hero kita untuk hari ini, Adam. Umur dia 7 tahun. Seorang budak yang happy-go-lucky. Waktu yang paling dia suka adalah waktu petang. Sebab masa itulah, ayah dia, Encik Yusuf, akan luangkan masa, bercerita dan berkongsi macam-macam ilmu dengan dia. Satu hari ni, Encik Yusuf kongsi satu hadis yang nampak ringkas tapi maksudnya sangat padat. Agama itu nasihat. Ayat pendek inilah yang jadi pencetus untuk seluruh pengembaraan Adam dalam memahami erti ikhlas pada hari itu. Dengar je perkataan nasihat, Adam terus keliru. Mungkin macam kita juga kan? Dia ingat nasihat tu maksudnya tegur salah orang. Tapi ayah dia senyum je. Dia tahu maksud sebenar perkataan tu jauh lebih luas dan lebih mendalam dari apa yang Adam fikirkan. Dan inilah dia penjelasan ayah Adam. Dia kata, dalam konteks hadis ni, nasihat tu sebenarnya bermaksud keikhlasan ataupun kesetiaan yang tulus. Bukan setakat tegur orang, tapi ia tentang kita buat tanggungjawab kita dengan hati yang betul-betul jujur. Dan keikhlasan ni, kata Encik Yusuf lagi, ada 5 cabang utama dia. Nah, inilah kelima-lima tunggak keikhlasan tu. Ikhlas kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin dan last sekali kepada semua orang Islam yang lain. Penjelasan ni betul-betul masuk dalam hati Adam sampai dia terus pasang niat. Esok dia nak cuba praktikkan kelima-lima benda ni. Jadi, kita masuk ke bahagian kedua. Ikhlas kepada Sang Pencipta. Keesokan paginya, misi Adam pun bermula. Jom kita saksikan macam mana dia hadapi ujian pertama dia untuk praktikkan 2 tunggak ikhlas yang paling asas. Ujian pertama dia datang awal pagi. Masa azan subuh berkumandang, time itulah selimut rasa paling best kan? Adam rasa mengantuk sangat. Ini satu pertarungan dalaman yang saya rasa kita semua pernah lalui. Di sinilah pilihan tu kena dibuat. Sebelah kiri, godaan nak sambung tidur tu kuat sangat. Tapi di sebelah kanan, Adam teringat balik apa yang ayah dia ajar semalam. Oh, ini bukan pasal bangun pagi je. Ini pasal keikhlasan dia kepada Allah. Jadi, dia pilih untuk tunaikan tanggungjawab dia. Dan itulah tindakan ikhlas pertama Adam untuk hari itu. Lepas selesai solat, dalam suasana pagi yang tenang tu, mata Adam terpandang Al-Quran yang tersusun elok atas rak. Ini peluang untuk dia amalkan tunggak ikhlas yang kedua pula. Adam tak biarkan je Al-Quran tu berhabuk. Dia ambil dengan penuh hormat dan baca sikit ayat-ayat yang dia dah hafal. Walaupun sekejap, tindakan ni menunjukkan keikhlasan dia kepada kitab Allah. Dia hargai dan amalkan, bukan setakat simpan buat hiasan. Okey, masuk bahagian ketiga. Ikhlas sesama manusia. Misi Adam tak berhenti kat rumah tau. Sekarang, cabaran dia beralih keluar pula. Di sekolah. Kat sinilah dia akan ada peluang untuk amalkan 3 lagi tunggak ikhlas yang berbaki. Jadi, ada 3 lagi amalan ikhlas yang Adam buat hari tu. Pertama, ikhlas kepada Rasulullah. Macam mana? Dengan ikut sunnah-sunnah kecil. Contohnya, diingatkan adik dia elok-elok supaya makan guna tangan kanan. Kedua, ikhlas kepada pemimpin. Kat sekolah, siapa pemimpin? Cikgu lah kan? Jadi Adam tunjuk hormat dengan ikut arahan cikgu, beratur senyap-senyap. Dan yang ketiga, yang paling menyentuh hati, ikhlas kepada sesama Muslim yang ditunjukkan melalui sifat belas kasihan. Dan tindakan ikhlas yang terakhir inilah yang betul-betul menguji kefahaman Adam. Masa waktu rehat, semua orang tengah seronok main. Mata Adam terpandang kawan dia, Aiman, yang tengah duduk sorang-sorang. Muka dia nampak sedih. Adam pun pergi dekat. Rupa-rupanya, Aiman sedih sebab dia tertinggal duit belanja kat rumah. Alahai, kesiannya. Benda nampak kecil, tapi untuk budak-budak, benda ni boleh buat dia rasa tersisih kan? Tanpa teragak-agak, Adam terus hulurkan bekal makanan dia. Aiman, jomlah kita kongsi. Inilah kemuncak pelajaran di hari tu.
Ikhlas kepada sesama Muslim. Bukan setakat rasa simpati, tapi terus bertindak. Itulah dia ikhlas yang sebenar. Kita sampai ke bahagian terakhir, ganjaran keikhlasan. Lepas seharian yang penuh dengan amalan-amalan kecil tapi sangat bermakna, Adam pun pulang ke rumah. Dan di sinilah dia akan faham apa ganjaran sebenar di sebalik semua usahanya tadi. Bila Adam cerita balik semua benda yang jadi kat sekolah pada ayah dia rasa satu perasaan yang sangat istimewa. Bukan rasa bangga sebab nak orang puji, tapi satu rasa tenang dan puas yang datang dari dalam hati. Itulah dia ganjaran sebenar bila kita buat sesuatu dengan ikhlas. Encik Yusof nampak ketenangan kat muka Adam, dia pun senyum bangga. Dia simpulkan pelajaran hari tu dengan kata-kata ni. Ia seolah-olah satu pengesahan yang Adam bukan setakat dah belajar, tapi dah betul-betul merasakan makna keikhlasan. Jadi, kalau kita tengok balik, dalam satu hari je, Adam dah berjaya sentuh ke 5 aspek ikhlas ni. Nampak tak? Konsep yang nampak besar dan abstrak ni sebenarnya boleh je diamalkan melalui tindakan-tindakan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, persoalannya sekarang kembali pada kita. Lepas kita dengar kisah Adam ni, berdasarkan 5 tunggak keikhlasan tadi kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin dan sesama kita, apakah satu tindakan kecil yang tulus yang boleh kita buat hari ini? Cuba fikirkan.